Kenapa? Apa expectation macam mana? Expectation dia macam ni. Tak ikhlas Macam Macam Tom buat dekat Kuat Samui. Dia kata, this is Kelincan. Okay guys, kami dah settle dah di jalan tak elok kat sini. Okey, kita dah settle dah di Puncak Alam ni, perusahaan di Puncak Alam. So kami kelaparan nak makan tengah hari. So kami nak pergi lunch dekat Sekincan cadangnya. Kita pergi Sekincan sat. Kita tengok ada apa di Sekincan. Jalan ni baru nak buat sini. Oh weh, jalan teruk. Guys, gelap hujan, nak hujan. Kena pakai baju hujan. Strategi. Kita kena mulakan strategi tukar baju hujan. Mau baju hujan dah? Ha? Ingat Kak Tom. Ha? Baju hujan dah? Ada lah ni. Macam-macam dewa. Padahal baru. Hujan ni, slipper pun bawa ni. Ha. Nak ada payung pada. Lengkap. Aku healing pada apa? Aku healing, meja healing. Jom. Kita reda hujan. Kita pi Sekincan. Alright, let's go. Okey, kita dah sampai dah Sekincan. Mai basah. Bazar pun. Eish, mana dah pasal? Aduh, memang baju hujan elok ah. Oh. Madera basah tu. Hari first namanya motor. Ya, basah asal bahagia. Oh my god. Wow. Alright, cantik. Ya, kapal terbang. Ini tadi masuk ke apa? Tahu ah. Kita masuk ya. Pagak ni betul. Ya. Kita tanya macam-macam tu lah. Okey, ni suasana di kapal terbang ni ya. Rupanya tak boleh masuk pun dalam. Hari tu ada event boleh masuk lah. Lalu ni dengan kata pada peniaga-peniaga kat sini tak boleh masuk pun. Kenapa tak boleh masuk? Kita main jauh kot. Baby bayar lepas. Kan? Baby bayar lepas kau jadi. Kami terbang banyak-banyak lintas. Sanggup redah hujan ribu basah. Kami terbang tak boleh masuk tengok. Hai, mana tengok dari luar je. Kenapa? Apa expectation macam mana? Expectation dia macam ni. Tak ikhlas Macam Tom buat dekat Kuat Samui. Dia kata, this is Kelincan. This is Samui. Wes bawa. Aduh. Okey, tak apalah, kita layan view. Lagi kita bercari makanan lepas ni. Alright. Macam mana? Bersih sampai ni? Ya, okey lah. Okey lah. Hari mula pun dah kotor lah. Biasa. Inilah tujuan utama unta ni. Nak merendah segala hutan. Masuk habis ke pasar sawit tadi. Kalau bawa. Tak boleh salahkan aku lah bawa Samui ni masuk ni. Apa sama? aku tak kata Mak Zura, aku tak kata. Okey. Kita turun. Okey. Sedap tak? Sedap ke? Sedap. Tadi lengkap bonggol buat tak ni lah. Okey semua. Okey. Kira hari mula pun dah layan off-road teruk lah tadi. Tak main sini jalan teruk.
Nak Dia bersih-bersih kena simpan kat showroom kan. showroom. Betul. Nak bersih simpanlah rumah berselimut. Okey lah, settle lah kami dekat Sekincan ni. Kat Sekincan lah kami kat kapal terbang di Sekincan ni. So kami nak pergi belah sana pula di Pulau Pekan Sekincan nak pergi cari makan. Right? Apa ni? Jalan lu. Make sure jalan betul kali ni ah. Serius? Wah. Pergi masa depan tu kan. Tekanan tu. Ni kalau Wan Simai ngamuk dia lapak Lepas ah. Okey, 2 setengah tak cari tak makan ni. Dah macam mana tadi? Ya, aku dah kucing emosi lah, tak betul. Jom kita pergi cari makan. Right. Pun makan apa pun? Wah, ini menu Sekincan. Sekincan. Orang kata main Sekincan makan mentarang. Hang makan apa ni? Kau ada mentarang dah tu? Nasi goreng mentarang. Nasi goreng mentarang. Jangan ada kecil. Ada tu. Ada mentarang. Tu mentarang. Nasi goreng mentarang. Tak. Ada oh. Recommended. Boleh. Boleh. Okey, kami settle dah makan. So kami dah sambung balik perjalanan balik ke utara. Okey, let's go. Okey guys, jom kita sambung balik perjalanan. Okay, jom, pun. Lalu, jom kita sambung balik perjalanan bersama motor baru kan. Versus baru kita. Perjalanan balik menuju ke utara. Sekarang berada di Sekincan. Balik menggunakan jalan WCE. Jalan ni kira straight keluar ke Cangkat Jering. Daripada dari Kuala Selangor. Sekarang ni Sekincan menuju ke WCE. Seterusnya kami akan menuju balik ke rumah masing-masing. Okay, jom. Alright. Okey guys, kita dah sampai ke Sungai Besar Sabak Bernam. Masih lagi di Selangor. Sungai Besar. Okey, jom kita menuju ke Perak. Jalan ni dari sini menghubungkan Selangor, Perak. Selangor dengan Perak daripada Kuala Selangor sampai ke Cangkat Jering. Alright, let's go. Minyak baru saja isi. Hari ni cuaca redup ni. Tadi hujan lebat masa perjalanan daripada tadi start dari ini hujan tu dari mana? Dari masuk tu dah masuk ke Sekincan tadi. Hujan lebat. Nasib baik sampai di Sekincan tu hujan dah berhenti. Tapi bila sampai ke Sekincan disappointed lah. Tak boleh masuk tengok kapal terbang. Dan juga sawah padi pun bulan ni musim menuai dah habis menuai.
Dia pun pakang apa jerami tu berasa bau kuat lah. Pasal view tak cantik lah ni. Nak minum kopi tepi bendang pun, tepi sawah pun tak menarik lah. Nak singgah lah kedai-kedai tepi jalan ni. Lepas makan, so jom kami sambung balik lah perjalanan balik menuju ke utara, ke Kedah melalui jalan WCE. Berhenti sat di hentian sebelah ni untuk motor punya WCE. Hujan lah. Senang berhenti sat. Kita cari sama balik. Okay guys, saya baru sampai di apa tol Sungai Dua, Pulau Pinang. Baru sampai lah. Tengok trafik kat belakang, jam teruk lah. So saya tak ikut apa tadi sepanjang perjalanan dengan hujan. Motor basah. Tadi lebat tu, saya tak ikut apa dengan jam. Sebab nak raya kan hari Sabtu ni. Hari ni hari Khamis nak raya. So orang balik kampung kan. Apa member saya 2 orang lagi depa dah balik lah ikut jalan Kulim tadi, balik ke Semang Jaya tadi, ambil rombak jalan Semang Jaya balik ke Kulim lah. Saya akan balik menuju ke Sungai Dua. Okey, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel Gamication, tekan button subscribe bawah tu dan juga like, share, komen video ni. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi guys.